Kisah ni berlaku awal tahun lepas ketika kami berpindah ke rumah sewa di pinggir bandar Selangor. Suami dapat kerja baru dan saya gembira kerana kawasan ini lebih tenang. Jiran sebelah kanan rumah kami, seorang perempuan yang tinggal sendirian, sering memerhatikan saya dengan mata tajam tanpa ekspresi. Saya mula perasan bau pelik selepas waktu maghrib. Bau hangit dan kapur barus datang dari rumah sebelah. Malamnya, saya dengar bunyi menyapu atau menyerit sesuatu, tapi rumahnya gelap. Anak saya Ilham terjaga malam-malam dan menangis. Bila ditanya, dia kata, "Mama, ada orang jenguk Ilham dari tingkap." Suatu pagi, saya nampak serbuk putih seperti garam kasar ditabur di hadapan pagar. Esoknya, ia membentuk bulatan. Kami buat solat hajat, tapi malam itu Ilham terjaga lagi dan kata, "Mama." Dia senyum sambil pegang bantal Ilham. Saya terkejut. Makcik Munah, jiran sebelah kiri, cerita bahawa jiran kanan kami pernah berkahwin, tapi suami tinggalkan dia kerana amalkan ritual belik. Sejak itu, dia jadi pendiam dan takut ditegur. Suami dan saya akhirnya pindah keluar dalam 2 hari. Sejak itu, Ilham tidur lena tanpa gangguan. Baru-baru ini, saya ternampak iklan rumah sewa lama kami. Rumah itu masih dijaga, tapi tak dihuni.